Sakit belakang. Nak tahu tak apa yang fisio boleh bantu anda? Jom. Sebagai seorang ahli fisioterapi, tugas saya bukan sekadar merawat kesakitan, tapi membantu pesakit kembali bergerak dengan yakin. Antara rawatan yang kami tawarkan termasuk shockwave terapi untuk sakit pinggang kronik, ultrasound terapi bagi melegakan otot, cryothermal terapi untuk kelegaan pantas, K-laser terapi bagi mempercepatkan pemulihan, serta TENS terapi untuk mengurangkan rasa sakit. Setiap rawatan disesuaikan bagi membantu pesakit pulih dengan lebih selesa dan berkesan. So tadi korang dah tengok modalities yang kita buat untuk pesakit back pain kita. Alright. So sekarang kita go through dengan exercise yang sesuai untuk pesakit back pain. Alright. So first, bridging exercise. Bridging exercise korang kena bengkok dua-dua lutut. Okay. Letak tangan dekat tepi and then keraskan perut dan belakang, angkat punggung. Okay. Tahan 1 hingga 10 saat. So korang boleh buat 5 atau 10 kali. Okay. So second exercise korang boleh buat knee to chest. Okay, knee to chest exercise sama, bengkokkan lutut dua-dua. Alright, so tangan korang pegang lutut, pegang lutut. Okay, tarik lutut ke dada. So this is stretching exercise untuk kita punya lower back muscle. Okay, tarik bawa ke dada and then tahan maksimum, tahan 1 sampai 10 saat, sama ulang 5 atau 10 kali. Okay, so sekarang kita go through dengan strengthening exercise untuk lower back. Okay, so Cik Malik dalam keadaan merangkak, boleh? Right. So exercise dia tangan kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Right. So tahan dalam 10 saat. Korang kena buat shifting lah, kiri dan kanan. Okay, turun. Okay, shift. Tukar. Okay, good. Okay. So, macam mana Cik Malik? Okay, pinggang. Tambah baik lah. Daripada tadi rasa macam sakit sangat tau. So, korang yang ada back pain, jangan tunggu lama-lama. Okay. Sebab dia boleh jadi lagi teruk. Second complication boleh jadi slip disc. So kita nak prevent benda tu, jumpa physio. So kalau korang nak buat physio, boleh datang ke Rehab KMI Kelana Jaya Medical Center.